Masa tu dia tekan habis minyak. Lepas tu dealing aja dia jadi basic. Bunuh diri. Sebelum Abel mari review tu, dia jual dalam 10 kilo sehari. Lepas Bella mari review, Lepas pada Abel mari review tu, habis dah ada 300 kilo gitu. Itu lebih gitu. Lepas tu rumah dia bakar. Tak duduk nyala. Lepas tu dia pergi buka kedai tu. Tak ada 15 minit. Dia telefon ya. Kata rumah dia bakar ya. Kereta Alphard butir, Wi-Fi butir. bakar. Bakar. Astaga. Three, two, one, action. Ain't so. Kembali lagi kita dalam rancangan Buah Duo Podcast. Jadi kita masih lagi bersama Yi Sabri Etok. Kata seorang usahawan, anak muda yang berjaya daripada susah hidup. Lah ni alhamdulillah kata boleh kata Yi idola saya jugalah. Lah ni kata idola kata idola set kereta. Idola panggil datuk-datuk, cara makan datuk dulu ni. Jadi ni adalah part yang kedua. Jadi okey Yi, sebelum tu saya nak tanya dulu Yi, apa ni? Yi pernah pakai produk Numi? Sebelum ni you terapakar. Yi terapakar? Yi pakai hot mana so? Hot mana so? Liquid ni ke ataupun sabun? Sabun. Hot ni? Yi terapakar dulu. Yi pakai hot ni. Berapa Yi pakai sabun Numi? Macam dulu you muka sensitif. Sensitif ke apa? Naik jerawat? Naik jerawat. Mudah macam dia bakar, salah bakar dia akan naik jerawat. Tapi dia bakar sabun ni, jerawat jadi kecut habis. Betul? Dia sebab dia min kan, dia cool, dia sejuk kan? Sedap lah bakar. Lama dah pergi pakai? Masa tu dari tahun apa 2020. 19 tahun. Baru lama dah. Lepas tu pakai tak pakai ni. Kalau dia ada masalah muka berminyak, muka duk tengah jual etok kata lekat tahi minyak etok atas muka kau gana kau dak. Dia boleh pakai sabun ni. Dia boleh pakai sabun ni tengah duk jual, lepas jual. Kau boleh wilah budak-budak tu nak usul muka kilat sikit. Jadi boleh beli beg kuning dan lepas ni kita wi ke Yitra sambung pakai. Boleh Yi. Bau sedap deh. Suka sikit. Yang memang dengan suka air panggil. Okey. Limited edition. Okey Yi, tadi kita sambung pasal cerita Yi kata Yi pernah kata nak bunuh diri. Benda ni nak bunuh diri ni bukan semua orang pernah ada rasa benda tu, dan kau tahu biasanya nak bunuh diri ni ramai orang jatuh berbanding orang tin. Sebab apa? Sebab orang jatuh dia pikul tanggungjawab. Dia hijau, dia cari piti, dia lah kena main panah gapo. Orang ni dia tak kena apa benda tu sebab kita tak tunjuk. Betul Yi? Jadi sebab tu Yi kata saat ni masalah gapo-gapo Yi pendam. Sebenarnya bukan Yi lagu tu. Tu orang jatuh lagu tu. Kebanyakan ayah-ayah orang jatuh, saya sendiri. Dah masalah gapo kita hadap, kita pendam. Kita bukan tak serayak ke family, kita bukan tak serayak ke keluarga, kita tak si kata bui orang kata bebel mikir. Tak perlu, ni tugas aku, biar aku buat benda ni. Aku ketua keluarga. Betul Yi? Betul. Jadi bila Yi kata Yi nak kata siapa tahap mikir nak bunuh diri tu, mungkin Yi rasa tu adalah titik terendah Yi tu. Maksudnya Yi macam nak buat keputusan yang benda yang bahaya lah tu. Tapi muju tak bunuh lagi lah. Alhamdulillah. Apa Yi boleh kata nak bunuh diri tu? Acu royak sikit. Macam masa tu Yi rasa bermasalah dengan kewangan. Lepas tu banyak lah duduk mikir. Sampai Yi bawa kereta, Yi tekan minyak siapa rapat. Astaga. Sebab dia terpilih nak tepuh biar Yi. Masa tu kita daripada Pasir Kek. Dia buat etop belakang. Tak buat etop. Masa tu Yi bawa kereta daripada Pasir Kek, tekan minyak habis rapat. Kita nak naik flyover. Tengah tu kita nak turun Yi nak terbang. Yi nak tepuh tengah-tengah tu. Bukan Yi kata nak flyover nak masuk ke Bima tu tak? Kalau saya pernah nak perbedah minyak nak masuk ke Bima direct tu. Tidak ni macam tengah digeretak tu nak pergi ke Lotus ataupun nak naik flyover. Yi nak tepuh tengah-tengah tu lah. Masa tu Yi tekan habis minyak, lepas tu dealing aja dia jadi basic. Bunuh diri.
Dia macam ayat mati gitu. Siapa PC etok? Bukan. Jadi kita Iblis lah, iblis. Lepas tu tak lama tu dia rasa dia pun tu kaya lagi kat tu. Lepas tu dia berarti mengucap istighfar gitu. Sebab apa ye? Tak tahu masa tu jadi stres dok orang kata. Stres dok lah. Terlalu stres orang kata. Habis lah tu stres kuat dah. Paling berat dah tu. Paling berat ada. Biasalah hidup ni dah. Hidup ni orang kata tak mestinya orang nampak kita suka sokmo dak. Ya betul. Kadang-kadang kita tak tunjuk susah kita ni deh. Tapi alhamdulillah lah. Mesti orang nampak kita senang masa kita susah tu. Muka kita tak tunjuk, kita tunjuk masa kita senang. Jadi kita tak tunjuk masa kita susah. Betul. Jalan dah. Kita dah biasa tunjuk senang sokmo dak. Gapo ni, tapi alhamdulillah lah ye sempat mengucap lagi. Dak. Kata masih khabar lagi. Panjang lagi umur. Deh. Jadi okey, saya nak tanya ye gapo ni. Ye sebenarnya seorang yang gapo happy go lucky deh. Jadi seorang yang ceria seumur saya tengok. Dak. Dan saya tengok komen-komen di TikTok ye tu semua hok jenis macam ada hok nganying, ada hok gurau, ada hok kecil. Tapi sebenarnya dia sendiri hok tunjuk bakat tu. Tak. Dia pernah buat video ke apa? Outfit check. Dia pernah buat video tu. Dan kau ramai orang kecil, kau ramai orang duk ngomeng, kau kerek je buat. Kau macam buat sebab kita naik Ye tak ada masalah dengan komen-komen tu. Ye tak mikir langsung. Bagus. Ye tak ambil. Sebabnya kalau kalau nak main sosial media ni, kita kena apa ni orang kata? Kuat lah. Kena kuat. Tahan maki. Kita orang kata kalau jenis orang hati tisu tak boleh main. Ye nampak seperti isu. Benarnya bukan. Ye tisu basah. Tak saya. Nampak lah. Saya suka tengok ye dua outfit check hari gini. Macam kakak ya. Ya tak boleh main ya. Macam buat live ke apa ya tak boleh ya. Ya kalau orang kecil sikit ya tiak ya. Tak boleh kalau sensitif gitu. Macam ni awak kata lah Raja Rimah ke apa, dia tak bakar. Tak ambil, tak baca komen. Kalau kita baca kita tak sakit hati. Mula-mula bini dia ambil juga je macam baca komen dia kan. Tak payah baca, kita jangan tak payah cara kita buat video biar orang kecil nak apa kau biar aku ikut dia. Janji kita kita naik nama kita. Betul. Okey. Ye umur 25 lah ni. Lah ni 25. Umur 25. Ye nikah umur berapa? Ye nikah umur 24. Ye nikah umur 24. Setahun dah lah. Tak sampai setahun. 2 tahun. Tak pas setahun. Lah ni 2020 dah. 2 tahun dah. Dah mulai bini mana ye? Hak ni dah ni dah. Sehari ni. 2025. Ye nikah 2025. Masa tu umur 24. Betul. Jadi setahun dah lah berlalunya dah. Lagu mana ye boleh nikah? Lagu mana boleh kena orang tina ye? Apa umi sebab cara ye anak muda ni hak umur perikat 24 25 ni nikah deh. Sebab gapo? Sebab umur 20 hingga 30 ni masih mencari jalan untuk hijau, masih mencari jalan nak tertukar aku hijau dengan orang ko ataupun hijau sendiri ko. Aku nak buat keputusan duduk hijau gini ko gano ko. Dak. Jadi ye umur 24 boleh nikah dah. Dak. Ye bukan hijau yang orang kata hijau government. Government. Hijau KJA. Hijau KJA, hijau askar ko polis ko gapo dak. Gaji ataupun gaji hak tetap gitu dak. Ye adalah seorang orang kata peniaga orang kata peniaga kecil tu berjalan asasilah. Dak. Hak daripada 5 kilo jual itu dan lo ni berapa puluh ribu tan berapa tan duduk jual lah ni deh. Dan maksudnya ye dengan umur ye ni ye mampu dah nak ada rumah tangga, nak menikah. Lagu mana ye boleh terdetiknya nak menikah dan buat keputusan nak nikah? Sebab ye rasa
Ye mampu dah kot. Kewangan ye stabil. Macam simpanan ada dah. Macam ye rasa okey dah. Hasil jual Boleh. etok je ye deh. Bisa jual etok. Uish. Kita rasa buat apa Nak jual etok? rumah kita. Nah, jual etok deh. Itu mana deh. Boleh nak awal ni. Pitih banyak. Macam ye rasa okey dengan umur kita sebab kita nak cari macam kita sakit ke apa, tentu dah bini kita jaga. Ya. Macam adik-beradik kita dia ada rumah tangga, tidak semestinya dia akan jaga kita. Jadi lagu mana boleh kenal Umi tu? Umi ni isteri Yi lah. Masa tu ye tengah duduk live. Dia buat live, ye tengah duduk live, dia duk ngomeng lah. Dia kata saya suka kau ye. Tak silap saya. Masa tu Yi semak dah. Maksudnya Yi maka ulmani dah. Ye cak ayah masa tu. Cak ayah tu kan? Cak ayah ni mahal Yi. Bakar seluar trek, bakar baju t-shirt biasa-biasa. Muka ye jenis tak minat makan semak-semak tak mana-mana. Ya. Jadi masa tu lepas pada rumah bakar dah, ye tengah duduk live sebab masa tu ye naik. Dia duduk ngomel lah. Dia duduk ngomel hari-hari dalam lah ye. Lepas tu ya apa dia ni duduk ngomel. Macam bayi baca ya saya suka kau ye. Lepas tu ya kata tak boleh nama rewe awak marah. Dia kata dia single ya. Lama dia ngomel ke apa. Aku tak boleh nak. Sebab ye tak pandai nak apa ni, tak pandai nak sweet, tak pandai nak ngejah. Siapa start ngejah lu? Umi start ngejah lu. Ini ye start ngejah ye. Masa tu dia WhatsApp. Dia WhatsApp kau ye. Dia ni kan ada baru ni. Dia tanyalah duduk gapo. Macam ye ni tak minat lagi. Masa tu tengah duduk gila kerja kata. Gila kerja ya mesej ye buka balas ye pun ni betul. Lepas tu dia duduk komen dia duduk debat atas mesej apa dia tak balas mana. Jual mahal je deh. Dia jual mahal. Walaupun orang kata porah pun jual mahal kot. Walaupun dia pun kita jual mahal. Lepas tu ya lanjut kita game. Lepas tu dia kata dia tak siap lagi game. Nak sign dulu boleh lah, nak kenal boleh seboleh. Lepas tu kenal dia dah ada 3 hari. Dia bawa dia pergi jumpa kakak ye. Lepas tu kakak ye okey. Lepas tu mula-mula gini dia duduk jumpa je asal-asal jumpanya dengan dia kedai tok. Kata jodoh kedai tok. Cinta di kedai etok. Pandangan pertama di kedai etok. Pandangan pertama di kedai tok. Dia bawa lah kakak ye hak duduk Thailand sebab ye kakak tu ye anggap dia macam mak lah sebab ye tak ada mak dah. Ye anggap dia macam mak, ye bawa dia mari. Lepas tu ye jumpa dengan Umi dekat kedai tok. Aduh. Kedai tok lepas tu ye duduk lara lah dengan kakak ye ya. Pupu ye duduk lara ya ni adik ipar ni. Lepas tu kakak ye pun ya kata boleh kita nak buat jadi adik ipar ni. Lagu mana? Boleh ada orang kata pandangan pertama tu ajar cara makan etok koyo etok ko. Tak tahu masa tu lepas tu ya mesej kau ya nak gaweng lagi ya tak si gaweng lagi nak sign dulu ya. Lepas tu kenal dia dalam masa 3 hari. Dia mesej dia kata dia nak pergi masuk meetup. Kalau kata tak gaweng lagi masuk meetup. Lepas tu masuk tune bulan 8 hari Merdeka. Lepas tu dia pun kata lorak nak nikah gelenyaduk nak nikah lah rata-rata kuat dah. Rata nak nikah. Kalau boleh 9 tu nak nikah. Sebenarnya masa kecek dengan family dia kata nak nikah dah ada bulan 3 atau bulan 4 tahun ni. Tahun 2020 ni. Tapi kita ni ni tak kerti nak sabar. Macam PT ada dah masa tu. PT tak ada gapo dah, tak ada pasal PT. You standby awal sebelum nak masuk meetup tu you standby dah. Standby duit belanja bagi emak. You standby belakang dah untuk nak nikah. Lepas tu Beca nak nikah bulan 4 2020 ni. Lepas tu
kata rata-rata kau ada. Tak boleh nak kata. Tak boleh nak garu sore dah lah. Nak sore garu pula. Faham? Family dia tak tahu gapo belaka. Dia pun tak dia kata dia nak nikah boleh sebelah juga. Family dia kan penerima family dia tu. First tengok tengok tu. Okey lah macam family dia. Dia ni Ju dia kata sebabnya orang lain gawe dulu. Dia tak kira dia masuk minta lalu. Tunai lalu. Pasal kerja ye gapo tak ada masalah lah masa tu. Tak ada masalah. Ye bakal kereta gapo masa tu? Masa tu dia bakar siroko dengan isteri. Padeh pun kalau aku tendok aku nak bakal siroko dah. Biar porang pun luar terek pun naik siroko. Dak ye go ya. Lepas tu dia kerana dia nak nikah bulan sebelah juga. Macam family dia lah nikah bulan 1 ya tak sin. Dia kerah juga nak bulan sebelah. Dia kerah juga dengar tu. Sebab dia pun proses boreng apa dia buat diri belakang. Dia ambil dia macam balai Islam turun naik pun dia dengan dia. Lepas tu kakak dia hak sulung. 3 kereta macam dia duduk turun naik. Siap semua boreng. Lepas tu kat nikah. Nikah pun dia buat alik lah. Dia buat makan alik wak samajlis lah. Samajlis dia tak buat alik tin. Dia buat dekat Thailand. Nikah dekat Thailand. Orang ramai tanya bab apa dia nikah Thailand, dia nikah lari ke? Tak sebab dia buat kampung dia. Buat kampung dia alik Thailand, bukan dia nikah lari. Kalau nikah alik Thailand, kita tak nikah juga. Ya nikah. Sebab kita minta kebenaran daripada keluarga balai Islam dah ke apa lah. Kita buat siapa set. Jadi perjalanan ni selepas nikah. Ye dengan Umi ni lagu mana? Kata maksudnya adakah Umi sama-sama orang kata gapo duk kerja mari duk jual tok sekali duk salah sekali ke ataupun dia adalah seorang penguat semangat i ke masa i buat tua ni dia ikut sekali kalau boleh i nak suruh dia duduk rumah ya tak CV ikut pun sebabnya kita jalan malam macam pukul 1 pukul 2 pagi baru sampai rumah. Kalau boleh kita nak suruh duduk saja tapi dia tak sih dia nak ikut juga. Nak ikut juga kita gitu. Kalau macam dia lemah dia rasa macam tak orok ke apa dia tak ikut lah dia duduk rumah. Sebab rumah pun dia ada orang jaga 2 orang jaga dia. Bukan kata jaga dari bilik dak lah jaga luar rumah. Tapi untung Umi deh. Gapo? Dak saya nak ayat. Boleh gak ke kan dak saya nak ayat untung jadi isteri ni. Sebab apa? Duk tengok video lah, duk tengok TikTok dak. Bab belum ni saya kena dah lagu mana. Boleh kata seminggu tu 2 kali gelemah. Hok seluk dalam poket luar pun ada, hok kat tepi. Setiap minggu jadi hadiah untuk isteri. Sebab you tak minat simpan duit. Macam you simpan duit habis. Itu je ni minat beli kata borong. Makan borong, beli. Jadi kalau macam you simpan duit, ada duit kita pergi beli mah. Beli mah. Lepas tu kalau kita tak ada duit sebabnya gini, kita mikir sebab you biasa susah. Dia mikir gini, kalau kita susah kita minta tolong dengan orang tak akan bagi. Orang tak akan tolong. Orang tak tolong. Macam duit orang ni minta payah. tolong ada. Macam duit ni payah. Kalau kita nak minta tolong orang. Sebab tu you mikir kalau kita ada duit, baiklah kita beli mah. Sebab you beli mah. Macam kita susah, kita pergi gadam mah, pergi jual mah. Macam walaupun you pakai welfare, pakai Honda, kau pakai Sirocco, kau macam tak ada duit. Dia kena gada juga. Gigi. Dia nampak suka sipir kereta dak. Minat kau kereta ke ye? Dia minat kau kereta. Berapa butir kereta lah ni? Lah ni Nebuti deh. Tahniah ye. Anak muda umur baru 25 tahun ada isteri, ada kereta, rumah pula baru nak siap 15 tikar. Kau tengok dah rumah ya di mana Tabah je dak. Tahniah ye. Gapo ni? Okey. Ya.
Benarnya perjalanan Yi hot jual tok tak habis lagi saat ni. Ya, Saya nak tanya sebab saya pernah tengok Yi viral dulu. Yi pernah panggil Abella untuk review. Jolo ke tok Yi ke hot di College Po tu? Hot dekat camp askar tu tak je dulu. Siapa hot kena kerja tu? Masa tu Abella mari review. Yi panggil ke Abella? Dia Abella mari review dia. Aha. Sebab you mesej ke Yi macam mula-mula you telefon. Sebab Yi ada nombor di TikTok tak ada nombor untuk kontak kita. Kalau you PA dia lah telefon. You Abella nak mari review. Macam Yi ni kejut. Betul ke Abella nak mari review kita? Sebab you ke viral. Masa tadi dia tengok on top viral ke. Sebab you telefon macam pagi bawa. Boleh nak mari bila mesej ai ko Yi boleh belakang. Lepas tu Yi pun telefon kabel. Abella nak mari review ni. Lepas tu abang pun marah lah ya kata nak mari review kan rumah kita gini macam rumah Yi ke buruk. Rumah Yi buruk dengan takutnya orang kecil lah. Kita nak nego ke apa takut kata rumah buruk kerja ngotor ke apa. Rumah buruk. Kereta wifi jujur. Ke mana tu? Tu bojoloi kaya. Jadi lepas tu? Lepas tu tak pada lepas Abella review tak je naik. Tak je naik sebabnya masa tu Yi guna Stah tu macam lah ni jual ni Siapa? Nama apa? Dia benar nama Kak Ani. Tapi Kak Ani tu ke? Oh bukan anak beranak Yi tu. Dia anak beranak jugalah. Saya ingat mula-mula Kak Ani ni owner etok. Sebab dulu sebab Yi tak ke depan lah. Tak suka macam tak suka nak tubik media mana. Macam orang mari review pun mari review dia. Dia mengingat dia tokel lah Yi. Sebab Yi tak ada kedah. Yi bahagia ambil etok atas etok Yi tak ada kedah lah. So, jadi orang ingat dia tu tokel. Sebab orang buat review dia lah. Okay. Yi pun ayat kata macam duduk ayat dia. Biarlah orang nak ayat kata tokel pun. Kedai Kak Ani pun. Tak kita tak kisah. Asal duit kita dapat duit ya. Macam masa tu you mikir kita tak kisahlah asal kita dapat duit ya. Dia mau nak jadi toke kau gapo tak apa. Sebab dia mau mai review pun kita video. Okey, masa Abella mari review tu lagu mana kat dek Kedah? Dan sebelum Abella mari review apa kelo? Selepas Abella mari review apa kelo? Sebelum Abella mari review tu you jual dalam 10 kilo sehari. Setepak tu je? Setepak. Dua tepak. 10 kilo. 10 kilo, 2 tepak. Macam 5 kilo, 5 kilo. Dapat lah. Macam dekat PCB tu boleh 100 ya. PC tu dapat lah 50 ya, 60 ya. Lepas tu, selepas Abella mari review? Lepas pada Abella mari review tu, habis dah ada 7 guni sehari, 8 guni sehari. Berapa kilo? Dah 300 kilo gitu. 300 lebih gitu. Daripada 5 kilo Abella mari review 300 kilo sehari. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Abella. Shout out tu Abella. Abella senang perut tu. Terima kasih banyak masa Abella mari review kita. Mari review. Cikgu tu sehari dia. Sukar lah. Macam masa tu kita tengah down jugalah macam sebab dia masa tu dia guna kereta BMW. Dia BMW bayar long boleh jadi tak cukup nak bayar boleh boleh naik kereta tu 1,400. Jadi kita jual sehari dapat 100 lebih nak bayar kereta tak ada. Orang kata masa tu kita tak ada duit tapi kita nak pakai barang mewah. Jolo jiwa muda jiwa muda kata tenggok. Sebab tu kata bodoh. Kena beli mah. Yalah dah beli kereta BM waktu bayar boleh. Kadang-kadang bayar lewat sebab kita tak ada nego. Lepas tu lepas pada Abella mari review dapat belilah kereta Alphard Bote, Wellfire Bote. Alphard lagi, Wellfire lagi. 2 Bote. Orang kata gilanya. Gila kau bersih. Gila. Buat monggo tapi ya. Tak naik pun.
beli saja. Astaga. Beli kawin putih. Beli alpak bote, fire bote. Hak buat kerjanya Triton. Awak kerja guna Triton? Triton dengan Nazar Citra. Hmm. Dua bote. Faham? Lepas tu? Lepas tu duk jual-jual pun. Lama mana tu 300 kun ni? Daripada 300 kun ni tu memang limit dah tu. Maksimum paling banyak dah tu. Sehari. 300 kilo lah. 300 kilo. 300 kilo. 300 kilo. 300 kilo sehari. Kau ada hak berapa kilo lagi? Hak sehari. Kadang-kadang dia ada naik, ada turun. Selama mana? Siapa kali ni? Siapa kali ni? Lepas pada Abella review tu, Masya siapa Allah. kali ni laku lagi. Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Jadi selama kata siapa kali ni, say paling banyak Yi pernah dapat dalam masa sehari berapa? Jual tok ni. Hak hidup pandai rendah ni Yi. Berapa Yi? Kira Sebulan lah. ada kira sehari tapi tak tolak modal, tak tolak gapo lagi dalam 10,000 sehari. 10,000 sehari Yi. Sebulan berapa? Sebulan kadang-kadang ada 80,000, ada 70,000. Setara mana? Tak tolak setah lagi. Tak tolak modal lagi. Jual tok tu be. Dah, jual tok hak hidup pandai rendah belakang ni, jual tok duk sengih. Outfit check ke apa? 80-90,000 sehari tu. Sehari sebulan tu. Tahniah Yi, anak muda yang berjaya tu. Alhamdulillah. Hak tu paling banyak dah tu. Hak paling banyak. Kalau tanya sis tahun berapa? Setahun tak tahu. Sebabnya kadang-kadang naik, kadang-kadang tu. Awak kira sendiri lah dah 80,000, 90,000 sebulan. Setahun berapa? Berapa tahun dah Yi naik kereta? Ini naik daripada 2024. 2024. Bulan sebelah. Betul-betul ni lah, betul-betul start dah tu. Start naik. Lepas tu rumah Yi bakar. Oh, rumah Yi bakar. Apa? Lagu mana cerita rumah Yi terbakar tu? Masa tu Yi tengah duduk nyala tak. Nyala stah duduk nyala. Lepas tu Yi pergi buka kedai tu. Pergi buka lah kedai kat PC tu. Pergi buka gerai Pergi buka gerai. Tak ada 15 minit. Orang jiran telefon ya kata rumah Yi bakar ya. Yi pun tak percaya. Yi letak telefon, Yi video call dengan ya. Video call tengok, api baru nyala sikit. Rumah Yi rumah kayu ke? Rumah kayu. Sebab rumah tu terlajak lama dah orang kata. Terbakar habis? Terbakar habis. Kereta Alphard bote, Wi-Fi bote. Hak Yi beli tu lah. terbakar? Terbakar habis. Astaga. Duit pun ada juga. Tak banyak mana dalam 15,000. Berapa total kerugian belakang? 2 butir kereta ke apa rumah lagi masa tu? Masa tu dalam 300 lebih. 300 lebih? 300,000 lebih? 300,000 lebih. Uish. Jadi Yi, sebenarnya saya ingat rumah hak terbakar tu rumah Kak Ni. Tak, rumah Yi. Sebab saya nampak orang duk sumbangan kau Kak Ni masa tu. Sebab orang bagi, sebabnya orang ingat kau rumah Kak Ani. Sebab dia ingat dia token. Dia token. Jadi orang duk sumbangan dia rumah terbakar. Orang bagi sumbangan dia ke apa, Yi tak ambil lah kalau dia bagi dia. Sebab Yi kata mungkin orang bagi dia. Moga orang tak tahu Yi mana masa tu. Sebab masa tu orang tak tahu. Orang kata Yi ni jual tok. Token tok. Jadi Kak Ni hak berhenti lah. Kak Ni hak berhenti lah. Yi tak pecah. Kalau stah Yi tak pernah pecah stah. Yi akhir-akhir kalau macam demo tak sikit je demo tu habis. Kita tak si lama kita kata bo naik gapo demo pecah. Demo pecah ya orang hijau kau. Dia tak pernah pecah orang hijau. Orang hijau kalau dia tak si hijau dia tu dengan sendiri. Masa tu stah Yi 14 orang. 14 orang. 14 orang. Berapa tu sebulan tu maintenance tu? Yin boleh kata memanglah kita jual 10,000 sehari tapi kita tak boleh hutang. Berapa tak boleh hutang? Maksudnya stah kita boroh. Dia cebok cebok siapa kau pecah. Boku ke viral pecah boku jual tak pecah boku. Siapa Yi tiok. Memanglah Yi suka Yi tak tunjuk Yi tiok siapanya. Hidup mikir bak apa
demo nego kita nak bayar gaji demo, nak bayar etok, Tak ada nak sukat beli lah modal. masa tu. Memang kita tak ada sukat lah, demo cebok sampai penuh. Setah bubuh Ji pun royak lah kau setah minta tolong lah kurang sikit sebabnya kos kita tu banyak juga lepas tu dia pun kurang sikit, dapatlah sogo ni dapatlah 100 sogo ni. MSC kita banyak tapi dengan setah borah apabila tolak tak ada kita. Tiap kita sampai kita bayar gaji demo ke apa okey biar demo moga demo setah demo tak mikir. Yalah, dia tahu you tunggu gaji lah. Dia tunggu gaji lah, dia nak gaji. Yalah. Makan ke apa lepas demo belakang tak apa. Ya. Tak ikut gi. Maksud tak ada sukatel lah maksud tu. Masa tu tak ada sekate. Tapi lah ni ada sukatel lah. Lah ni macam lah ni kita kurang sikit sebab barang mahal. Kena macam barang mahal. Macam kalau ye tua ye akan royak lah. Ye akan kurang ketok sikit daripada kedai kita bubuh 4 sodek. Kita tua kita bubuh 3 sodek. Kita kurang ke 3 sodek. 3 sodek tu banyak dah. Ya berapa ya 3 sodek je wah? 3 sodek 5 ya banyak lah pada 3 sodek 5 ya. 3 sodek 5 ya be. Tapi modal tak kasar ke modal etok tu kau kasar juga. Modal macam gepah dia kasar sebab Gepah dia ni dulu ye gepah kurang lebih ketok. Dan ni lebih ke gepah macam nak bikau nak sedap molek tak sebiar orang kecil kata etok kita tak sedap gitu. Tapi tetap ada orang kecil tak sedap lah, sedap situ sedap sini. Dia cerita rasa lain-lain. Kalau awak rasa sedap situ awak beli situ, kalau rasa sedap pak kita awak mari beli pak saya. Tidak macam tak salah awak banding ke kita dengan dia hak tu. Tak usah. Kalau awak rasa tak okey dengan kita awak pergi beli lain. Kalau awak okey awak main beli dengan kita. Berapa negeri dah hidup tua ni? Macam lah ni Suti Kelantan dah. Habis dah Kelantan. Betul. Target mana pula? Target ye ujung bulan ni Ganu. Dengan pula. Macam ye pergi sepada lah. Sebelum ni ye pergi Ganu tapi ye pergi sepada, ye pergi besuk dengan jet ni. Lepas tu lah ni ye nak pergi luar Kelantan pula nak terang. Picok tu luar Kelantan tu. Walaupun kita pergi luar Kelantan kita kurang sikit lah sebabnya kos kita Betul runner, homestay, staff, minyak ke apa tu kena kira kos belakang. kita tinggi lagi pada kita tua. Betul. Nak kata sikit sangat tu dok lah. Berapa you buat tua? Macam loan ni kalau orang nego dia tahu kata ekonomi loan. Kalau kita jual baru ni sogun sekedar dapat ada sogun ni habis. Sogun ni pula. Pak gun ni. Pak gun ni. Habis lah 4 gun ni, 3 gun ni. Jadi masa tu ye tengah nama ye naik. Tapi kedai ye tak laku mana. Ye pun lama juga duk becek nak pergi tua ni. Daripada raya puasa sampai kau raya haji baru start tua. Start tua tu ye tua netu. Macam laku. Macam tak suka kita ni nak tua tapi bimbang takut demo tak si beli, demo tak si support, tak laku. Lepas tu gigi mula-mula laku. Lepas tu semangat lah. Semangat ah. Kalau kita jual laku ni semangat ah. Gigi siapa kau gua mose siapa kau gomo kata. Di gua mose tu siapa kau gocoh dalam ujian ke apa duk beli. Dalam ujian beli. Suka betapa sukanya kita kadang-kadang kita stres juga lah main tak ikut SOP ke apa ni. Tapi alhamdulillah lah ni orang ikut SOP molek belaka. Kadang-kadang kena kecil pun ada juga sebabnya kita kadang-kadang sebabnya gini. Hetok dia mari daripada dalam kulit. Jadi kita tak kira kita nak cokek so nak tengok. Macam dia moya kita dah lelah ke apa. Kita di moya beli 5 ya, tidak semestinya etak 5 ya tu molek belako. Awak akan ada jumpa juga hak selu
hak kulit kosong, hak punah suti 2 tu standard lah. Nama dia etok. Ya nama dah masuk orang kau etok tu orang tak ada nak pilih hak mana mampu Ya. hak mana hidup ke apa tak. Dia mesti ada. Wajib dia ada. Macam nego lama pun ada. Ya. Lepas tu paling suka jual korang tu. Buat apa? Sebab kalau jenis jual kau mokcik ni dia tahu etok tu rano. Jadi dia tak komplain mana etok. Dia tahu kata etok kada etok salah ni bukan etok goreng. Kalau etok goreng maya buka masuk molek. Etok rebu, etok lemak dia buka dia. Macam lah ni etok salah, dia salah dengan asap. Asap ke apa tu? Asap ni ke? Asap kita guna asap porang. Asap Lain porang. guna asap kayu. Apabila asap porang ya aroma lain. Jadi kita tak support kita kekal ke hak lama. Orang lain guna kayu belakang je tak guna porang lagi siapa kat lah ni. Lepas tu ke persen. Yalah hak kata hak cara mokcik suka tu. Macam minat jual kau mokcik sebabnya mokcik dia tahu etok rano, makan rano. Macam budak-budak muda lah ni dia komplain. Jual etok tak masuk ya. Jual etok tak masuk. Kena masuk lagi. Kita ni nego 10 tahun. Betul okey tak kita tak gerti lagi. Dia buat super keren lah. Apa ni? Dia tak salah dia tidak masuk 100%. Kadang-kadang kita masuk ke 85%, 90%. Kalau 100% memang tak sedap etok. Dia jadi kering dok. Ya bobo masuk bukan masuk ya panas mata deh. Macam salah 2 je. Tak ke lawan suruh saya salah 24 je nak masuk. Maksudnya salah tu atas buluh tu leh. Salah atas buluh. Atas buluh tu lepas tu letak flavor tu pula. Macam kita salah daripada etok masing. Etok masing kita akak-akak kita kira perisa. Etok tu masing dah. Etok tu masing. Kita salah masing. Apabila kita tak masing ke dia akan ada rasa hanya. Sebab tu kalau macam suka masing. Etok sebabnya apabila dia masing dia akan mati ke hanya etok. Kalau dia kurang garam dia akan hanya. Ya. Apa hanya tak sedap. Tak sedap hanya tak. Jadi etok ni dia daripada sungai ke daripada Etok daripada sungai. Sungai lah. Memang daripada sungai lah. Supplier kita mengambil etok daripada Thailand masuk Malaysia dengan cara halal. Ya. Bayar cukai belakang. Okey cabaran lah tain jual ke apa. Cabaran. Selama duk jual etok ni ke apa dia orang mari nak kedai ko, orang buat sihir ko ataupun orang deki ko. Tu perkara biasa. Pernah kena ke? Pernah kena kena lah. Soal nak kata seumur tu ada juga. Ya, orang buat apa? Dia kedai memang orang kata tak okey lah kita jual etok dengan duit scaling. Ada kau etok 4.99 sen. Oh, ada duit scaling depan kedai. Scaling tu boleh kata hari-hari ada. Tak okey lah orang nak mari jatuh duit kan awak buka ambil duit go 10 ya duit kan jatuh hari-hari. Ada semua duit scaling kedai. Ya, lepas tu apa efek kau Macam kalau macam kedai lemah semangat. Ya. Sebab tu lah ni banyak ke sekat gitu ni tak pergi langsung kedai. Tapi kena pergi juga lah esok ajak nak pergi teh juga tengok. Yalah kena pergi tengok juga tu. Kena pergi tengok juga sebabnya 2 bulan dah tak pergi kedai. Say okey. Say alhamdulillah okey lagi lah ni. Stabil okey lagi. Gitulah ada nego ke. Dia tak kira nego ke apa. Sifat orang Melayu kita kan tak boleh tengok seni. Tak boleh tengok orang Melayu kita berjaya. Tak. Macam apa ni? Nego. Kalau kena sihir tu perkara biasa orang nego. Ya. Orang kalau bab nego ni sihir tu biasa. Orang kata siapa dia hok ada dengan selama duduk nego selama daripada susah dak siapa lah ni dah orang kata dapat dah gapo nak siapa dia hok selalu ada dengan selalu ada abe sebab hok ia sore tahu kita daripada start daripada kosong siapa kola ni dia tetap ada.
Dia ada lagu mana maksudnya? Macam kita bisnes, ya sepatutnya macam ye ni kena rangka kongsi dah dengan dia. Sepatutnya ye kena share dah dengan dia. Tapi dia tak asyik, dia nak jadi staff. Bayar gaji juga. Bayar gaji. Dia tak asyik. Setengah orang lain mesti dia nak dah. Macam kalau kita dapat awak kena visa ya 30%, awak 70%. Tapi dia tak asyik, dia nak jadi staff ya. Ya. Macam dia tak ada pun ya mu toke mu kena jaga staff ya tak asyik jadi toke. Dia lah hak win nasihat gapo hak jaga staff ke apa. Macam dia lah belakang. Macam kalau ye balik kampung ko ye gimana dia akan jaga. Dia bawa ye pergi mari kira PA dah ni. PA. Nama ke apa? Apa? Hafiz. Tahniah Hafiz. Hafiz. Kalau Umi sebagai penasihat. Macam Umi Umi sebagai penasihat lah untuk ni. Macam Umi dia tak ambil cara macam dia tak pasal bisnes dia tak si biar tahulah. Dia tak ayak lah. Dia tak ayak lah macam masalah ko gapo ko dia tak si cerita ko dia tak si menawi apa kata dia sedih. Umi tunggu reward ya. Tunggu reward deh. Seminggu sekali ya. Seminggu sekali wajib. Mu tak nikah lagi tak boleh. Jadi gapo? Okey, kita nak buka soalan. Ramai ni penonton depan kita ni. Hari ni bawa apa orang ni? Siapa nak buka soalan kau yi? Ada siapa-siapa? Kita bodyguard kita 4 orang. Bodyguard dia mari dengan bodyguard, lepas tu kemah. Baru jolok escort pula. Gapo soalan? Zizi nak tanya Ming. Tak ada. Tak dekat. Tak. Tak masih. Mula. Nak sedap pergi kedai. Nak sedap pergi kedai. Kalau nak sedap lagi pergi rumah. Beres. Pergi tidur rumah. Tidur rumah. Pergi rumah masa akak nyala tu memang sedap. Orang kata panas-panas memang sedap. Fresh tu. Kita akak daripada nyala, hot tu paling sedap sekali, panas-panas. Macam kita pun, walaupun siapa lama, etok tu panas lagi. Ya. Sebab kita akak etok gau-gau, kadang-kadang setahun tu langit panas. Panas ni. Boleh seragi sekali, makan mana-mana. Apa ni, Ika ada masuk event juga sebelum ni ke? Macam lah ni pun dia masuk event. Dia masuk event. Lagu mana penerima orang situ dia jual tu, maksudnya ialah food fest ni. biasanya ke kedai janguk comel gitu dah, makanan hot trend, makanan dessert. Tiba-tiba dia masuk gini bodoh gitu lah. Apa itu orang beratur main kau dah, maksudnya bodoh tu bukan nak ayak gini relax gitu lah. Hak ye bawanya macam kalau pergi event, hak ye paling mudah sekali. Bawa banner, bawa rupu apa tu. Bereslah dia tak ada. Dua perkara tu aja bawa. Tak ada signboard. Tak ada lah signboard. Kalau orang lain ada signboard comel-comel, kita tak. Lapu kita tak bawa. Astaga. Kalau kalau event tu tak sediakan lapu, memang gelak kedai kita. Tapi ramah. Tapi tak ramah. Ya. Macam ye tua pun dah gelak pun tetap orang ramah. Kadang-kadang duduk jual semua, duduk jual alam bonia. Gelak. Okey, gapo orang boleh repeat punya etok ni, maksudnya dari segi kesedapan ko fresh ko ataupun air tangan ko beza dengan etok orang lain. Hak kekurangan kita ada saat ni. Dak kadang-kadang ada etok punah gapo hak kelebih hak orang boleh lebih pilih etok berbanding orang lain. Macam dulu gini kedekut repah. Macam lah ni lebih ke repah. Macam nak buat sedap. Kik lagi. Macam lah ni orang kata etok sedap. Lepas tu fresh. Banyak. Hak nombor 1 hak banyak lah. Banyak pada orang lain. Nombor 2 sedap. Hak tu atas cita rasa masing-masing. Kalau awak rasa sedap, alhamdulillah. Kalau tak rasa tak sedap,
awak pergi beli tempat awak rasa sedap. Masing-masing cita rasa masing-masing. Saya pernah beli. Ya. Bukan saya tak support orang lain. Ya. Kadang-kadang saya beli 5 ya tu 10 butir lah. Ya. 40 butir tu kalau kena hok molek, ia tak akan jadi molek belakang. Ia akan jadi tanah hok kosong ke apa dak? Dia akan jumpa kulit kosong. Tu jadi kita kadang-kadang fed up. Aku nak beli etok. Kecuali etok tu 5 ya tu supaya boleh makan untuk 5 orang. Ya. Tu pun macam dia merayap. Ji sikit etok lah ni, sikit etok lah ni. Sikit lagi tak tahu lagi dia nak suruh ibu banyak mana. Gini dia nak puas dia mau pergi gaul makan awet. Jangan payah nak ikut hati orang semua ni. Dak. Jadi gitulah. Ya dak. Ada tak ada soalan ni dah? Apa soalan? Soalan saya daripada orang komen tadi. Pernah jumpa gelagak orang dia so black. Tak pernah dia ni mari mana? Paling black lah pernah jumpa customer paling black. Hot black customer black kan you pernah dapat. Customer pelak kan. Nak dakat yi ko. Nak ambil gambar dengan maksudnya, hai mi nak dok hetok gini. Tak ada lagi. Ada. Ada lagi ah. Ada black. Pi ada pi? Alhamdulillah tak ada lagi lah. Hot tak reti makan etok ni. Tu normal dak. Itu normal. Ya. Banyak. Siapa contoh tak reti makan etok tu? Zizi. Okay, jadi itulah adalah kata perjalanan Yi sedikit sebanyak cabaran masa berniaga. Lepas tu ujian Yi seorang orang kata ketua keluarga deh. Zaman PKP ke apa lagi. Banyaklah Yi share tadi. Jadi saya rasa setakat tu saja Yi. Saya nak ucapkan terima kasih Yi sebab sudi mari di buat 2 podcast ni. Ada rezeki kita jumpa lagi. Lepas tu terima kasih juga buat belanja Wahyu itu. Belanja Wahyu itu. Pergi promote kedai dia. Apa? Okay. Okay. Jadi saya nak Yi gapo pesan ni Yi kepada anak-anak muda hok tengah struggle, hok tak jumpa hala tuju lagi nak kerja, hok takut-takut lagi nak mencuba, yang seorang lelaki yang pegang tanggungjawab keluarga, gapo nasihat Yi kepada anak-anak muda saat ni? Macam Yi apa ni? Nasihat royak Yi. Apa ni? Nak jadi kuat supaya juga ni. Nombor 1 semangat kena kuat. Awak tak ada macam tak ada down. Tak. Jalan dah tak boleh down. Nak bagi semangat. Lagi semangat Yi betul semangat apa. Semangat Ada sebab orang tengok Yi ni yalah berjaya dah Yi kalau bagi di mata orang ramai ni berjaya dah. Ada staf ramai, boleh banyak kereta banyak, ada rumah gapo simpanan yang banyak. Jadi orang ni nak tiru cara Yi. Gapo Yi boleh bagi kata-kata pada orang tu. Jangan main telefon banyak kau. Tak mana aku nak bagi semangat. Tak mana nak semangat. BBT boleh? BBT boleh. Bagi BT lah aku budak awal ni. Jadi ini apa ni? Kata walaupun kaya, nak kata kaya sangat dok. Orang biasa-biasa je ni bagi rasa diri ni tak kaya. Biasa-biasa. Nak kata orang kaya dak, orang susah dak. Tapi alhamdulillah apa kita nak tu bui lah dah. Alhamdulillah. Tu pinjam lah. Beli belakang. Jadi guna benda tu sebaik mungkin lah dak. Cuma yang jangan tengok lah. Jangan koyak lah. Jangan tengok ni kan ada duit baru ada 1,000 dalam bank. Agah dah. Agah. Setara Yi suka ye gini pun tak agah lagi. Kah.
Nak bagi semangat betul. Tak apa Yi, tak ada masalah. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Yi sebab sudi mari di Buah Dua Podcast. Jadi insya-Allah untuk next content kita, next guest kita ni, kita akan jemput lagi usahawan-usahawan kata anak muda yang berjaya, sama ada di Kelantan ataupun di Terengganu, kau di Pantai Timur, kau influencer kau Yi. Sebab gapo? Kita nak tahu perjalanan dia supaya kita tahu perjalanan Yi. Jadi bila kita nak panggil orang tu, kita nak orang support. Jadi bila orang hot tengok video ni, kita nak set dia suruh subscribe. Saya awak pakai subscribe. Sebutkan lagi. Saya awak pakai subscribe. saya awak pakai subscribe dah. Komen. Balik lidah. Yang paling penting saya mau kena komen, like, buka notification tu, notification tu supaya kita ada video baru tubik di page demo. Jadi begitu sahaja saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi di Buah Dua Podcast. Buat kali Buah Dua Podcast. Buah Dua Podcast. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.